wa ta'ala. Jadi sifat yang dicela oleh Allah tu sangatlah banyak. Maka wajib kita mengetahuinya, wajib kita mengenalinya. Kerana sifat-sifat yang dicela oleh Allah Ta'ala di dalam hati kita tu mengakibatkan kita dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mengakibatkan amal ibadah kita dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka wajiblah bagi kita yang nak mencari bekalan mati, yang nak mencari bekalan akhirat, menjaga, memelihara, memantau kebajikan-kebajikan amal soleh yang kita dah buat. Bukan sekadar membuat, tapi hendaklah kita memeliharanya daripada binasa. Takut-takut kalau kita tak perasan, nanti kita mati dalam keadaan tidak ada bekalan, tidak ada kebajikan, kerana telah dibinasakan oleh penyakit-penyakit hati. Jadi sebab itulah wajib kita semua daripada raja sampailah gelandangan, semua peringkat wajib belajar ilmu tasawuf ni, kerana tidak ada seorang pun yang tidak terlibat. Semua bab yang dibicarakan, yang dibahaskan di dalam ilmu tasawuf ni, semuanya terlibat, daripada raja sampailah gelandangan. Begitulah juga seperti ilmu tauhid, daripada raja sampailah gelandangan, semua terlibat. Kalau dalam ilmu fiqh, tak semua terlibat dalam bab-bab tertentu, kerana ilmu fiqh tu luas, jadi tak semua bab kita wajib belajar dalam fiqh tu. Cuma bab-bab yang bersangkut paut dengan amalan kita seharian, yang kena mengena dengan amalan kita seharian sahaja, yang wajib kita belajar dalam ilmu fiqh sana. Tak semua bab kita wajib belajar dalam ilmu fiqh sana. Ada pun tauhid, semua bab. Ada pun tasawuf, semua bab. Ni fardu ain ni, ilmu fardu ain. Walaupun sejuta orang tahu pandai ilmu ni, kita seorang tak tahu, tak pandai, tak belajar lagi, tetap kita wajib belajar, berdosa kalau tak belajar. Dia tak sama dengan ilmu fardu kifayah. Kalau ilmu fardu kifayah, ada orang lain dah tahu, orang lain dah belajar, orang lain dah faham, orang lain dah pandai, kita seorang tak pandai lagi, tak berdosa. Tak belajar pun fardu kifayah tu tidak berdosa. Jadi jangan salah memilih ilmu. Baik, jadi bab yang kedua pada menyatakan khauf, artinya takut akan Allah Ta'ala. Jadi takut kepada Allah berbeza dengan takut kepada sesama kita makhluk. Kalau takut sesama makhluk, kita makin menjauhkan diri. Kalau takut sesama makhluk, mewarisi perasaan benci. Kalau takut sesama makhluk, mewarisi perasaan benci, menjadikan kita semakin jauh, berusaha mengelakkan diri, tak nak bertemu, tak nak berjumpa. Itu kalau takut sesama makhluk. Kalau takut kepada Allah, dia terbalik. Takut kepada Allah, dia jadi terbalik. Makin takut makin dekat, makin takut makin hampir, makin takut makin cinta, makin kasih, makin sayang, makin rindu, makin malu, makin taat. Tu beza. Tu beza. Takut kepada Allah. Ketahui olehmu, wahai kita semualah. Ketahui olehmu kita semua yang mukallaf, yang wajib beribadah kepada Allah, yang wajib menghiaskan hati dengan sifat-sifat terpuji. Bahawasanya takut itu pedih hati. Dia nak ceritakan perasaan kecut hati, pedih hati, dan sakit ia hati, dengan sebab yang dibenci
pada masa yang akan datang. Tu takut. Maknanya benci, kecut hati, gerun hati, sakit hati, dengan sebab nak menempuhi sesuatu yang akan datang. Tu takut. Dan terkadang adalah takut itu, kadang-kadang timbul dalam hati ni rasa takut, rasa gerun, rasa Allahumma salli ala Muhammad, rasa sakit, rasa pedih. Tu dengan sebab apa? Dengan sebab kerana dosa. Kerana dosa. Bila seorang tu tahu dosa tu apa, apa akibat daripada dosa, apa kerugian dan kecelakaan yang akan diterima dengan sebab dosa tu, maka kadang-kadang timbul dalam hatinya rasa gerun, rasa takut, rasa resah gelisah, rasa tak senang duduk. Sebab apa kata terkadang? Sebab tak semua orang rasa macam tu. Tak semua orang rasa dalam hatinya rasa takut dengan dosa. Sebab tu dia kata terkadang. Terkadang ada perasaan takut tu sebab dosa. Banyaknya ghalibnya tidak ada rasa takut walaupun berdosa. Tidak ada rasa takut walaupun banyak dosa. Tidak ada rasa takut walaupun melakukan dosa. Itu kebanyakan lah. Kebanyakan. Yang takut buat dosa tu, takut dengan dosa tu ada, tapi sedikitlah golongan yang macam tu. Banyaknya rasa tak ada apa-apa dengan dosa. Dengan maksiat yang kita buat tak ada rasa bersalah, tak ada rasa berdosa. Rasa tak ada apa-apa, tak ada okey-okey je, rasa okey-okey je. Padahal kita dah buat dosa ni. Padahal buat dosa besar ni. Padahal dosa tu dah jadi adat dah. Na'udzubillah min zalik. Dosa ni bila dah jadi adat, payah kita nak tinggalkan. Berbanding dengan dosa yang jarang-jarang kita buat. Tapi kalau dosa dah selalu kita buat, setiap hari kita buat, dia dah jadi apa orang panggil lali. Dah jadi lali dah. Dah jadi kebiasaan sehingga rasa tak ada dosa dah. Padahal buat dosa. Setiap hari keluar rumah dia dah aurat. Setiap hari keluar rumah dia dah aurat. Dah bertahun-tahun buat macam tu. Jadi dah tak ada rasa berdosa dah. Wal'iyadzabillah min zalik. Na'udzubillah min zalik. Apa sajalah, minum arak selalu, dah rasa tak ada dosa dah. Isap dadah selalu, tak ada rasa berdosa dah. Minum ketum selalu, tak ada rasa berdosa dah. Mengumpat hari-hari, memfitnah hari-hari, derhaka suami hari-hari, derhaka mak ayah hari-hari, tak jalankan tanggungjawab kepada isteri dan anak-anak sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, tak ada rasa berdosa. Rasa okey-okey je. Rasa biasa-biasa, tak ada permasalah pun. Allahumma salli ala Muhammad. Itu maknanya menunjukkan hati kita dalam keadaan sangat-sangat tenat. Sangat-sangat tenat. Bahaya dah. Kenapa bahaya? Dia tidak akan menarik diri kita untuk bertaubat. Dia tidak akan menarik diri kita untuk meminta ampun kepada Allah. Dia tak akan menarik diri kita untuk usaha perbaiki. Sebab kita rasa biasa. Kadang-kadang sampai satu peringkat bila orang tegur kita rasa marah. Padahal orang tu nasihat kerana Allah, kerana tak nak kita meneruskan melakukan dosa dan maksiat, marah pula kita. Patutnya terima kasih dengan orang yang mengingatkan kita. Patut terima kasih dengan orang yang menegur. Tapi marah. Tu tenat dah tu hati kita. Jadi kita belajar ni paling tidak biar kita sedar dan kita tahu yang kita ni berdosa. Paling tidak lah tu, habis lekeh dah tu. Paling lekeh
Usahakan untuk hati kita ni merasakan dosa. Aku buat dosa, aku ni berdosa, aku ni buat benda yang Allah benci ni, aku buat benda yang Allah larang ni. Paling tidak insya-Allah kalau ada perasaan macam tu, insya-Allah Allah akan dekatkan dia lagi. Allah akan dekatkan dia lagi, Allah akan rapatkan dia lagi. Tapi kalau tak ada rasa ni, ni bahaya. Dia akan semakin jauh, semakin seronok dengan dosa tu, sampai ditayang-tayangkan. Kita buat dosa, kita tayangkan kepada umum. Kita buat dosa, kita umumkan. Kita buat dosa, kita hebahkan, kita hebohkan di media sosial contohnya. Tu peringkat tenat dah lah tu. Dosa ni aib. Dosa ni aib, makna yang memalukan kita sebenarnya, dosa ni. Tapi bila dah sampai peringkat tenat, benda yang mengaibkan tadi kita hebahkan, seolah-olah bangga melakukan benda yang dibenci oleh Allah. Sampai peringkat tu. Sampai peringkat tu duk bangga. Duk dadah aurat, duk tayang dekat media, bangga dengan dosa. Na'udzubillah min zalik. Patut soroklah benda jahat. Patut soroklah benda jahat, benda tak baik, benda tak bagus, benda Allah benci, benda Allah tak redha. Patut soroklah. Ni dah tayang. Tak tahu. Dah tak ada, makna dah tak ada rasa malu, dah tak ada maruah. Na'udzubillah min zalik. Tu tenat. Jadi paling tidak kita tahu kita ni berdosa. Paling tidak ada rasa aku ni berdosa. Aku ni banyak dosa. Aku ni baru lepas buat dosa. Aku ni sedang berdosa. Aku ni mengekali dosa. Apa maksud mengekali dosa? Apa maksud mengekali dosa? Tidak bertaubat. Tidak bertaubat daripada dosa. Itu nama mengekali dosa. Tu mengekali dosa. Hari ni tak buat, tapi dosa minggu lepas tak taubat lagi kepada Allah contohnya. Minggu lepas ada buat dosa, semalam ada buat dosa, sampai ke pagi ni tak taubat lagi. Itu nama mengekali dalam dosa. Faham tak? Dan terkadang takut itu kerana dosa. Sebab apa jadi takut? Sebab dia tahu akibat. Sebab dia beriman. Sebab dia yakin dengan apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW. Sebab dia yakin apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang janji-janji azab. Bukan sekadar dia dengar, bukan sekadar dia tahu, bukan sekadar dia faham, bahkan dia yakin. Yakin dengan hatinya sungguh-sungguh, pasti aku akan diazab oleh Allah dengan azab yang sangat pedih, dengan azab yang sangat dahsyat, dengan azab yang tak terakal, yang tak boleh nak diakalkan. Punya dahsyatnya azab Allah Ta'ala tu azabun syadid, azabun alim. Azab fauqal azab. Mana azab fauqal azab ni maknanya azab yang berlipat-lipat ganda, tu maksudnya. Dia yakin benda tu. Mata hatinya yakin dengan apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi bila dia melakukan dosa, dia jadi takut. Sebab apa dia takut? Dia yakin yang dia akan menerima akibatnya nanti di hari kiamat. Tapi kalau kita tak berapa nak percaya, ataupun keyakinan kita tak kuat, tahu dosa tu, tahu azab tu, tapi perasaan tu tak berapa, tak hebat sangat. Dia macam kurang takut, kurang takut dengan azab. Tu kurang takut dengan azab ataupun tak berasa pun, maka ini takkan mewariskan rasa takut dalam hati. Tak ada rasa bimbang, tak ada rasa bimbang kan. Patutnya kan kalau kita buat salah kan ada rasa bimbang. Itu yang betul. Ini buat salah tak ada rasa bimbang. Tu. Buat salah tak rasa bimbang. Itu bahaya.
Patutnya buat salah rasa bimbang. Ini kenapa kita buat salah tapi tak rasa bimbang? Kenapa? Rasa ni daripada mana? Hati, bukan lidah. Hati. Kenapa hati kita dah tak ada rasa? Makna hati kita dah ada masalah. Kalau hati yang bersih, hati yang fitrah, hati yang normal, dia akan berasa. Dia akan berasa. Itu hati normal. Hati yang sihat dia akan berasa. Kalau seronok rasa seronok, kalau sedih rasa sedih, kalau takut rasa takut. Tapi kita tak ada rasa takut, padahal kita buat salah besar ni, buat dosa besar ni, mengakibatkan binasa amal kita, mengakibatkan dibenci oleh Allah, dimurkai oleh Allah. Tapi kenapa tak ada rasa ni? Jadi jangan biar ni, kena cepat-cepat cari dia punya penawar dia. Hidupkan balik hati lah. Hati tu dah lumpuh dah. Hati tu dah stroke dah, tak ada rasa dah. Kenapa tu? Antaranya sebab dah terlalu banyak tu. Terlalu banyak. Dia sampai peringkat bila dah terlalu banyak, dia jadi macam tu. Dia jadi majal. Kalau bahasa kita jadi majal. Jadi majal, tak berasa dah. Pada buat salah. Lah bisa tegah biasa. Tu. Na'udzubillah min zalik. Sebab hati kita tu dah terlalu kotor. Kalau sensor ni pomen-pomen kat depan ni ni pomen-pomen ni, kalau sensor tu dah terlalu kotor, dia dah tak boleh detect dah. Tu yang mengong kita tu. Ada sensor yang dah terlalu kotor, dia tak boleh detect dah. Macam tu lah hati kita terlalu kotor. Dosa kecil hari-hari, dosa besar tak taubat, tambah lagi dosa. Setiap hari top up dosa baru, tak pernah cuci, tak pernah servis. Jadi dia dah tak boleh detect dah. Tak ada rasa apa. Bersihkan, iaitu mana dosa ni? Dengan taubat lah. Tak ada benda lain dah. Nak cuci hati ni, nak cuci hati, nak kasih clear balik macam baru, nak jadi clear balik macam baru, tidak lain dan tidak bukan dengan bertaubat. Wajib taubat. Taubat pula dengan cara yang betul, mengikut syarat dan rukun-rukun taubat. Baru dia boleh cuci bersih balik, macam baru keluar kilang. Sebab tu petanda orang yang taubatnya diterima oleh Allah, petanda orang yang hatinya dah dibersihkan oleh Allah Ta'ala daripada dosa-dosa yang dia dah taubat, dia akan sangat-sangat sensitif dengan dosa. Walaupun dia melakukan dosa kecil, dia akan rasa sangat-sangat bersalah. Walaupun dia melakukan dosa kecil, tapi dia akan berasa sangat-sangat bersalah. Sebab apa? Hati dia dah baru. Hatinya dah sangat sensitif dah. Kalau dulu, waktu tak servis dulu, tak semayang, dosa besar kan? Tak semayang kan dosa besar, tak semayang. Tak ada apa-apa, okey. Dahaka mak ayah, tinggi suara dengan mak ayah contohnya. Tak ada apa-apa, relax. Tinggi suara dengan suami, tak ada apa, relax. Tu. Sebab hatinya dah tak ada rasa. Tapi kalau dia taubat betul-betul, dia salah nada sikit je dia akan berasa dah. Salah nada, menjawab perkataan suami, menjawab cakap mak bapak, membalas perkataan mak ayah tu dengan nada yang silap pun dia akan berasa dah. Astagfirullahalazim, tak patut aku cakap dengan nada macam tu. Rasa dosa. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi setiap yang kotor tu boleh dibersihkan. Cuma kita nak usaha dengan tidak lah. Sempat dengan tidak lah. Selagi tak mati, semua ada kesempatan, insya-Allah. Terkadang dan terkadang ada ia perasaan takut kepada Allah, gerun kepada Allah tadi. Ini sebab yang kedua. Yang pertama tadi, timbul rasa takut, risau, bimbang, gerun, serba salah, serba tak kena tadi sebab dosa. Ni satu lagi. Kenapa kita selalu rasa celaru, bercelaru kepala otak kita? Tak tenteram. Padahal duit ada, harta banyak, apa lagi? Ada macam-macam, tapi tak tenang. Itu antaranya dosa. Itu antaranya sebab dosa. Sebab dosa.
Nak kata duit tak ada, duit ada. Pangkat ada, kereta 7-8 biji, rumah 5-6 tingkat, tanah berhektar-hektar, orang gaji ada, perkebun ada, apa lagi? Bisnes ada. Tapi tak tenteram, kacau bilau, serabut sana, serabut sini, stres sana, stres sini. Sebab apa? Dosa. Dosa. Banyaklah dosa ni. Kadang-kadang dosa dengan sebab tak terima takdir. Itu pun antara punca hati kita selalu tak tenang. Hati kita selalu tak tenang. Antara puncanya, kata ulama, tak terima ketentuan Allah. Tak boleh terima ketentuan Tuhan. Tu jadi serabut, jadi selaru, jadi kacau bilau. Sebab tu orang yang redha dia tenang. Orang yang redha ni mana? Orang yang terima ketentuan Allah dengan berlapang dada, dengan sangka baik, dia tenang walaupun besar masalah dia. Jadi banyak perkara kita nak kena tahu. Inilah perjalanan hati ni, perjalanan hati ni. Ilmu tasawuf ni dia nak menceritakan tentang perjalanan hati, tentang kelakuan hati, bukan nak cerita tentang kelakuan anggota zahir, bukan. Kelakuan anggota zahir tu syariat sana. Dan terkadang ada ia rasa takut gerun tadi kerana mengenal sifat Allah Ta'ala. Sebab kenal, sebab faham sifat Allah, bukan nama Allah, sifat Allah Ta'ala. Allah tu nama bagi zat yang wajib ada. Sifat dia apa? Antaranya sifat kamalat dia banyak, tak terhitung, tak terhingga. Tak terhingga. Banyaknya sifat kesempurnaan Allah. Antaranya mana? Contoh ilmu Allah Ta'ala. Dia belajar tauhid. Dalam ilmu tauhid dihuraikan, dibahaskan. Contohnya tentang ilmu pengetahuan Allah Ta'ala. Pengetahuan tu ilmu lah. Sedia kala lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengetahui segala sesuatu. Tidak ada satu pun yang tersembunyi daripada pengetahuan Allah. Dan setiap apa yang Allah tahu pasti dibalas oleh Allah. Apa saja yang Allah tahu daripada kita pasti dibalas. Kalau Allah tahu daripada kita benda baik, pasti ada balasan baik. Kalau Allah tahu daripada kita benda yang jahat, pasti ada balasan jahat daripada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala tidak lupa. Maha suci Allah dari lupa. Tu ilmu Allah. Maha suci Allah daripada lupa. Dan Allah Ta'ala mengetahui sesuatu itu dalam keadaan tidak dimulai oleh jahil. Itu ilmu Allah. Kalau kita tak belajar, kita tak faham ilmu Allah bagaimana. Ilmu Allah tu, Allah tahu sesuatu tu dengan tidak dimulai oleh tak tahu. Allah mengetahui sesuatu dengan tidak dimulai oleh tak tahu. Kita walaupun pandai, bijak, ada master, PhD, macam-macam lah, alim dan sebagainya, macam-macam faham, macam-macam bijak, asalnya jahil terlebih dahulu. Bukan tiba-tiba pandai, betul tak? Tu ilmu makhluk. Tu ilmu makhluk. Ilmu kita makhluk macam itulah. Hatta Nabi, hatta Rasul pun begitulah. Asalnya jahil, kemudian baru direzekikan pengetahuan oleh Allah. Tu pun berperingkat. Tu pun berperingkat. Lagi pula apa? Ilmu kita tu lupa. Ilmu kita tentang sesuatu tu tidak yakin, syak, zon, waham. Tak tahu benda akan datang. Tak semua benda kita tahu. Tu lemahnya lah kita. Tapi Allah dah mengetahui segala-galanya. Jadi sama ada zahir ataupun batin, kelakuan hati kita setiap detik di dalam pengetahuan Allah. Hati kita ni, zahir batin kita senantiasa dalam pengetahuan Allah. Inilah antara maksud yang dihuraikan oleh orang-orang soleh, oleh ulama, dengan mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yang mana maksudnya Allah Taala tu dekat kepada hamba-Nya lebih dekat daripada urat merihnya. Allah tu terlebih hampir daripada urat merih. Ni urat merih.
Ni buat merih. Jadi jangan pakai zahir. Kalau Wahabi dia pakai zahir. Kita ahli sunnah wal jamaah ada ayat-ayat macam tu, ayat mutasyabihah. Jangan pakai zahir. Jadi maksudnya Allah hampir daripada urat meriham ni. Maksudnya, antara maksudnya ialah mana? Kita ni, makhluk ni tidak terlepas walau sedetik pun daripada pengetahuan Allah. Tak terlepas daripada penglihatan Allah, tak terlepas pun daripada pendengaran Allah. Itu maksud Allah dekat. Bukan dekat jarak begini. Itu mustahil bagi Allah. Itu mustahil bagi Allah. Bolak-balik kita diketahui oleh Allah. Ikhlas tak ikhlas, menyesal tak menyesal buat baik. Kadang buat baik lepas tu menyesal. Tu Allah tahu. Kadang mulutnya senyum, hatinya benci. Allah tahu. Jadi orang yang mengenal, memahami dan meyakini ilmu Allah begitu, kadang-kadang timbul dalam hatinya takut. Macam mana aku ni? Apa aku nak jawab dengan Tuhan ni? Alasan aku pun dia tahu. Helah aku pun dia tahu. Kadang-kadang kan kita suka buat helah. Nak mengelakkan ikut perintah Allah. Nak mengelakkan diri daripada buat yang disuruh. Apa tu kita nak cari jalan, nak buka jalan, nak buat maksiat, kita buat helah. Reka-reka helah. Alasan konon-kononnya tidak dijatuhkan salah. Allah tahu. Mana nak lari? Mana nak lari? Kita kata tak ada masa lah nak belajar, tak ada masa lah nak belajar, tak ada masa lah nak semayang. Allah tahu helah kita. Allah tahu helah kita, alasan kita. Benda lain boleh. Benda yang kadang-kadang bukan kata benda yang harus, benda yang haram pun kita ada masa buat. Jangan kata benda harus. Macam pergi lepak-lepak, santai-santai, itu benda harus kita cakap. Keluar makan, pergi shopping, pergi jalan-jalan, melencong, itu benda harus. Ada masa. Kadang-kadang yang lebih dahsyat, nak buat benda haram pun ada masa. Kenapa nak buat yang wajib tidak ada masa? Seolah tanya, kenapa yang haram? Makna kau buat maksiat, kau ada masa kau buat maksiat. Padahal maksiat tu dilarang sama sekali oleh Allah. Kenapa pula benda yang Allah wajibkan kita tak boleh bagi masa? Apa kita nak jawab? Main badminton 2 jam seminggu, jadual tetap dah, tempah dewan setahun. Takut orang ambil kod kita, bayar langsam sekali, setahun booking. Bukan nak kata haram tak, main lah. Kita pun main badminton tak, tapi dah lama tak main. Kenapa sanggup buat macam tu? Bayar lagi. Lepas tu berpeluh berjeruk lagi. Letih lagi, penat lagi. Kadang-kadang boleh cedera lagi. Boleh dibagikan masa. Kenapa yang Allah wajibkan kita tak boleh bagi masa? Besok Allah tanya macam mana kita nak jawab? Apa helah kita? Apa helah kita? Pergi sana sini, ada masa. Duduk dalam majlis ilmu 1 jam tak boleh bagi masa. Macam mana nak jawab? Makan minum Allah yang bagi, rezeki Allah yang bagi. Macam-macam. Tak boleh, tak lepas kita. Sebab tu janganlah kita ni berangan-angan nak reka-reka alasan. Allah takkan terima. Allah takkan terima alasan kita. Tak relevan pun jawapan kita. Sebab apa? Tak ada masa nak ibadat. Sebab kaya sangat. Sebab kaya sangat. Ada sultan-sultan yang boleh beribadat walaupun dia sultan. Dia boleh semayang, dia boleh menuntut ilmu. Sebab apa? Businessman. Ada orang businessman, businesswoman boleh ibadah. Kita kenapa tak boleh?
Sebab apa? Miskin sangat kita. Ada orang gelandangan tak tinggal semayang, gelandangan tak tinggal puasa, walaupun gelandangan menuntut ilmu. Apa alasan kita? Anak ramai, ada orang lagi ramai anak daripada kita. Bini ramai, ada orang bini dia lagi ramai daripada kita lagi. Tak ada alasan. Sebab tu janganlah kita nak reka-reka. Habis masa je. Kita nak reka-reka tu, konon-konon tu semua habiskan masa kita je. Allah takkan terima satu pun alasan kita. Jadi jangan coba-coba. Semua Allah tahu, semua Allah ingat, dan besok akan dibangkitkan semula oleh Allah. Allah ceritakan besok satu persatu. Takut tak kita? Risau tak kita? Dosa kita, aib kita diketahui oleh Allah, dan besok akan dibentangkan di hari kiamat. Pada waktu tu seluruh makhluk Allah tahu siapa kita yang sebenar. Sekarang kita bolehlah tipu orang dengan serban, dengan ridak, dengan jubah. Bolehlah kita tipu orang. Allah kita tak boleh. Besok hari kiamat baru kata, sebenarnya dia ni begini. Baru tahu tu hari kiamat besok. Apa lagi? Dan sifat Allah, contohnya mana? Jabbar. Allah Ta'ala tu antara sifatnya apa? Jabbar. Allah Ta'ala tu maha memaksa. Allah maha memaksa. Allah Ta'ala kalau paksa kita mati-mati. Kalau Allah paksa kita susah-susah. Kalau Allah paksa kita sakit, jatuh sakit. Kalau Allah paksa kita muflis, muflis. Takut tak? Risau tak kita? Kalau Allah nak tarik nikmat, bila-bila masa dia boleh tarik. Orang yang kita cela, kata jahat, Allah palingkan. Orang tu jadi lebih baik, lebih hebat, lebih mulia. Kita pula Allah balakan dalam maksiat semaksiat-maksiatnya. Apa kita nak cakap? Hari ni kita semayang, mengaji, belajar agama pagi, petang, siang, malam. Contohnya, kita rasa diri dah macam malaikat. Memandang hina orang lain sebab melakukan maksiat. Risau tak kalau Allah palingkan? Tu. Selalunya orang yang mencela, merendahkan ni sebab dia tak risau. Konon-konon dia boleh mempertahankan ketaatan itu. Konon-kononnya dia boleh mempertahankan ketaatan itu sampai mati. Padahal tak ada kuasa kita. Petang karang Allah nak palingkan hati kita, duk pegang botol arak, tunggang arak, tak mustahil. Allah maha kuasa nak buat macam tu. Jangan kata buat benda haram, Allah nak palingkan hati kita daripada beriman jadi kufur pun tak ada masalah. Harus bagi Allah. Jadi apabila hamba tu tadi mengenal sifat-sifat Allah, antaranya demikian tadilah, timbul rasa risau dalam hati. Timbul rasa takut dalam hati, bimbang dalam hati. Contohnya dengki. Allah tahu kalau hati kita dengki. Allah tahu yang kita tak suka melihat orang lain dapat nikmat. Allah tahu. Apa maksud dengki? Perasaan hati kita tidak suka melihat orang lain mendapat nikmat. Sama ada nikmat yang bangsa dunia ataupun nikmat yang bangsa akhirat. Nikmat yang bangsa agama. Tak suka. Kita tak seronok dengan saudara kita, adik-beradik kita, ipar duai kita, sepupu sepapat kita, kawan kita diberi nikmat oleh Allah. Kita tak suka. Itulah namanya dengki. Dan Nabi dah bagi tahu, orang yang dengki dihapuskan segala amalnya. Haji tak haji, umrah tak umrah, wakaf tak wakaf, habis licin semua. Risau tak kita dalam keadaan dengki tadi tu? Nyawa kita diambil oleh Allah pula dah. Apa yang kita nak bawa balik? Apa yang kita nak bawa balik? Habis dah pahala kita. Kebajikannya dah binasa dah. Apa nak bawa balik? Dosa lah. Apa lagi? Tak ada kebajikan dah nak bawa, melainkan dosa. Kita tak taubat daripada dosa pun. Lepas tu berdengki pula lagi. Habis segala kebajikan. Nabi bagi tahu, orang yang dengki ni, penyakit dengki tu menghapuskan, membinasakan segala pahala amal ibadah. Seperti api. Api makan kayu kering. Tak tinggal apa, jadi debu. Macam itulah amalan kita.
Sejak kita akil balik tu, macam-macam baik kita buat ni. Buat baik dengan mak ayah, buat baik dengan adik-beradik, buat baik dengan kawan, anak isteri, dengan suami. Lepas tu pergi haji pula, pergi umrah pula, zakat lagi, sedekah sana, sedekah sini, semayang lagi, puasa lagi, qiyamul lail lagi, baca Quran lagi. Oi, macam-macam ah. Berdengki pula. Habis licin semua. Tak percaya kafir. Ini hadis Nabi SAW, bukan cerita dongeng. Sungguh, benda tu sungguh berlaku. Sekarang ni contohnya ada dengki dalam hati kita. Maka hendaklah kita yakin dan percaya kita dah tak ada kebajikan dah sekarang. Kalau sekarang ni dalam hati kita ada dengki sana sini, cukup dengan dengki dengan seorang. Cukup dengki sekali pun menghapuskan amal. Bayangkan kalau banyak berdengki, apa yang tinggal? Kalau ada perasaan tu dalam hati kita sekarang, yakinlah bahawasanya seperti apa yang Rasul khabar, kita dah tak ada kebajikan dah. Andai kata sekejap lagi Allah cabut nyawa kita, matilah kita tanpa bawa bekalan kebaikan pun tak ada, melainkan dosa je yang kita bawa. Orang yang dengki ni, orang yang tak redha dengan aturan rezeki daripada Allah. Kata ulama, orang yang tak boleh terima takdir Tuhan, orang yang tak terima, orang tak redha dengan aturan rezeki daripada Allah, ini sehabis-habis bodoh dan tak ada ubat. Tak ada ubat. Tak ada ubat nak ubat orang yang tak setuju dengan pemberian rezeki daripada Allah. Sebab tu dia dengki, sebab dia tak setuju dengan aturan rezeki, padahal kita dah yakin Allah telah mengaturkan rezeki segala hamba-Nya, betul tak? Tiba-tiba kita tak suka orang tu dapat bagian, tak suka orang tu dapat bagian, tak suka. Maksudnya apa tu? Kita tak setuju dengan pemberian rezeki daripada Allah. Ni kata ulama sehabis-habis bodoh dan tak ada ubat penyakit ni. Na'udzubillah min zalik. Allah tak redha. Orang tak redha dengan ketentuan Allah, Allah pun tak redha. Pernah satu ketika seorang wali, seorang orang soleh lah, bertemu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Rabi'atul Adawiyah. Masyhur lah waliullah. Dia tak naik martabat Nabi. Orang perempuan ni, dia paling-paling pun dia boleh jadi solehah, ataupun ada setengah ulama kata waliullah juga, walaupun orang perempuan. Nabi Rasul dah memang tak boleh lah. Jadi katanya orang soleh tadi, abid tadi, lelaki tadi, dia kata dia berdoa lah. Dia kata mudah-mudahan ya Allah redhalah aku ni, redhalah aku ni sebagai hamba. Lalu ditegur oleh Rabi'atul Adawiyah, perempuan tadi. Dia kata, adakah kau tak malu? Kalau bahasa kita kau tak tahu malu ke? Kau nak Allah redha kepada kau, sedangkan kau tak boleh redha dengan Allah. Kau tak redha dengan aturan rezeki daripada Allah. Kau tak redha dengan aturan takdir daripada Allah. Sekarang kau nak Allah redha kepada engkau juga. Sekarang ni kau nak Allah redha kepada engkau juga. Adakah kau tak malu? Adakah kau tak malu? Kita nak Allah redha dengan kita, tapi kita sendiri tak boleh redha dengan Allah. Macam mana? Macam mana Allah nak redha kita, kita sendiri pun tak redha dengan Tuhan? Kita dulu nak kena redha dengan Allah, baru insya-Allah Allah redha dengan kita. Tapi selagi kita tak boleh redha dengan ketentuan Allah, jangan mimpi kita nak mendapat redha Allah. Sebab tu tanda-tanda orang-orang yang Allah redha, dia redha dengan segala ketentuan Allah. Itu tanda orang yang Allah redha dia lah tu. Itu tanda Allah redha lah tu. Jadi kalau kita ada benda yang Allah tentukan, benda yang dah berlaku ataupun sedang berlaku dalam hidup kita ni, ataupun akan datang, kita tak redha benda tu, tak boleh terima, tak terima takdir, tak boleh terima kenyataan contohnya, itulah tanda kita tidak diredha Allah. Jadi petanda ni ada dekat kita. Kita nak tahu kita ni hamba yang Allah redha ke tidak, petandanya ada. Apa tanda dia? Tengok hati kita, redha tak dengan semua ketentuan Allah. Kalau redha, seronok, setuju, sangka baik dengan Allah, tu tanda Allah redha dengan kita. Tapi kalau dalam banyak-banyak aturan daripada Allah ni,
Ada benda yang kita tak setuju, ada benda yang kita bangkang, ada benda yang kita tak boleh terima, itu tanda Allah tak redha dengan kita. Walaupun kita kaki qiyamul lail, walaupun tiap-tiap malam kita bangun bersujud, walaupun siangnya berpuasa, baca Quran, mengaji, pagi petang siang malam duduk dalam majlis ilmu, itu tanda-tanda Allah tak redha kita. Banyak besar pangkat kita. Banyak besar pangkat kita, nak Allah redha kita, tapi kita tak boleh redha Allah. Banyak pangkat, besar pangkat kita, dah lah buat dosa pagi petang siang malam, dapat nikmat tak tahu nak bersyukur, lepas tu nak Allah redha pula kita tak boleh redha Tuhan pula. Oh, banyak cantik. Itulah bangsa tak sedar diri kita ni. Kita ni hamba yang jenis tak sedar diri, tak sedar dia untung. Itulah jahatnya nafsu kita. Jahatnya nafsu. Imam Ghazali kata nafsu ni kadang-kadang dia nak berperangai seperti Tuhan. Nafsu ni jahat, dia nak berperangai macam Tuhan. Nafsu ni jahat. Nafsu dia nak berlakon macam Tuhan. Nak disembah-sembah, nak dipuji-puji, nak disanjung-sanjung. Itu sifat Allah. Segala nak mesti dapat, apa yang nak mesti jadi. Itu sifat Allah. Tapi nafsu dia nak perangai macam tu. Sebab tu kalau dia nak sesuatu tak dapat, dia memberontak, dia marah, dia tak boleh terima. Tu jahatnya nafsu. Yang kehendak pasti lulus ni hanya satu saja, kehendak Allah. Itu kehendak Allah yang wajib lulus, kehendak kita tak wajib. Kehendak kita harus sahaja diluluskan oleh Allah. Tapi nafsu kita tu kadang-kadang kita tak perasan. Ni nak tak dapat, marah. Ataupun tak nak dapat, marah pula dah. Jahatnya nafsu kita. Masalah hati kita jadi kena belajarlah. Ilmu syariat pun kena belajar, ni ilmu tasawuf pun kena belajar. Ini untuk kelakuan dalaman hati kita. Kita nak balik kepada Allah ni, nak bertemu Allah ni, nak sempurna zahir batin, nak cantik zahir batin, nak indah zahir batin, nak lulus zahir batin. Bukan zahir je nampak macam malaikat, tapi dalamnya busuk. Tak nak. Kita tak nak mati dalam keadaan macam tu. Sebab Allah akan hisap dua-dua akan dihitung oleh Allah. Ya Allah, bukan anggota saja, hati pun akan dihitung oleh Allah. Ada hasad tak, ada dengki tak, ada ujub tak, ada riak tak, ada takabur tak. Lepas tu dengki, dengki tadi. Tapi belajarlah, dengki tu ada tempat-tempat yang diharuskan belajarlah. Sebab tu suruh belajar. Sebab tu jangan belajar celup-celup macam makan biskut. Nanti sampai bab-bab penting kita tak dengar. Sebab tu suruh mengaji. Kalau kitab ni, belajar kitab ni mengaji A to Z, usahakan untuk istiqamah. Jadi macam-macam benda lah kita jumpa nanti. Dengki yang haram macam mana, dengki yang harus bagaimana, mengumpat yang haram bagaimana, mengumpat yang harus macam mana. Kita dah lah kaki mengumpat, marilah belajar. Bukan tak boleh mengumpat, boleh. Tapi kalau kita tak tahu, nanti kita mengumpat pada tempat yang dilarang oleh Allah. Tak pasal-pasal dosa, tak pasal-pasal kebajikan kita dipindahkan kepada orang yang kita umpat. Tapi kalau mengumpat di tempat yang diharuskan, itu tak terjadi apa-apa masalah. Tidak memberi mudarat pada amalan kita, faham tak? Jadi belajar. Yang kaki dengki kena belajar agama, yang kaki mengumpat, membawang, kena belajar agama. Ilmu agama ni untuk semua. Kita je yang mandai-mandai menyekat-nyekatkan. Belajar agama ni untuk orang baik, kita ni bukan orang baik. Tu sebenarnya alasan lah tu. Belajar agama ni, belajar berdoa ni untuk orang baik-baik. Kita ni bukan orang baik, tak semayang lah, dedah aurat lah. Nantilah aku dah berubah, besok baru aku belajar. Terbalik tu. Daripada belajar tu nanti insya-Allah dia mudah nak kita nak berubah ni dengan kefahaman, dengan ilmu, dengan petunjuk. Macam mana kita nak berubah kepada yang lebih baik tanpa petunjuk? Belajar. Sebab tu kita ajak, mari belajar. Tak ada alasan. Mari belajar agama, mari mengaji fardu ain ni, mari dengar. Tak peduli siapa kita.
Tak ada select, semua terselect. Semua terpilih maksudnya. Tak peduli semayang tak semayang, kaki judi, kaki arak, kaki zina, apa benda. Tak kisah apa dosa maksiat yang kita buat. Wajib menuntut ilmu. Daripada tu nanti bila kita belajar dengan niat yang betul, Allah akan tolong ubah diri kita, insya-Allah. Jangan kita kata nanti aku dah berubah jadi baik baru aku nak belajar. Jangan terbalik tu, terbalik. Jangan mimpilah. Pada adatnya mustahil. Jangan angan-angan benda macam tu. Faham tak? Jangan angan-angan benda macam tu, nanti satu hari aku dah berubah, aku nak belajarlah pada orang. Terbalik tu. Pemikiran kita ni dah banyak diterbalikkan ni. Betul kan balik pemikiran kita? Belajar agama. Tak apa ke saya tak semayang nak belajar? Tak apa. Tak semayang tu dosa lain. Belajar ni kewajipan. Bukan bermaksud ni orang-orang yang buat dosa tak boleh semayang. Orang yang buat dosa tak boleh puasa. Orang yang buat dosa tak boleh belajar agama. Tak. Siapa kata macam tu? Itulah syaitan. Itulah nafsu yang menipu kita ni. Kita tak nak belajar. Kita tak nak mendengar. Nampak tak? Syaitan dan nafsu menipu kita. Dalam hati ni dia bisik, kau nanti dah baik baru kau belajar. Sekarang ni tak sesuai. Kau tengok orang-orang belajar tu semua orang baik-baik. Dipermainkan. Kita tak ada ilmu, kita tak nak dengar kalam ulama, maka kita pun mengiyakan bisikan tu. Padahal itu bisikan syaitan. Maka kita pun duduklah dalam keadaan begitu. Tunggulah tak berubah-ubah jadi baik tu. Allah, sebab tu syaitan nafsu ni, dia sangat benci orang menuntut ilmu ni. Dia sangat benci, musuh dia. Sebab apa? Bila mula kalian belajar, maka mulalah bocor rahsianya satu persatu rahsianya bocor. Satu persatu perangkapnya nyata, satu persatu perangkapnya nampak. Tipu dayanya tu kita perasan bila dah mula belajar. Sebab tu dia sangat benci dengan orang menuntut ilmu. Kau nak semayang banyak-banyak sampai pecah dahi, lebam dahi, lekuk dahi, kau semayang. Kau nak bangun semayang tahajud daripada pukul 1 pagi sampai subuh, kau semayanglah, tak peduli. Kau nak sedekah sampai habis reta kau. Sedekah sampai jadi fakir miskin, lepas tu usaha balik jadi kaya balik, sedekah balik. Buatlah, dia tak peduli. Buatlah. Tolong sana, tolong sini, zakat sana, zakat sini. Bantu fakir miskin, bantu gelandangan, bantu ibu tunggal, bapak tinggal. Semua tolong. Silakan. Tolong. Jangan menuntut ilmu. Tu je satu tolong, jangan. Yang lain kau nak buat, kau buatlah. Kau nak pergi haji tiap tahun, nak pergi umrah tiap hari, buatlah. Asalkan jangan menuntut ilmu. Kenapa pula tu? Sebab dia tahu orang yang bermati-matian buat amal ni tanpa ilmu Allah takkan sebab tu dia tak peduli. Kau nak buatlah. Hati-hati kawan-kawan. Hati-hati. Perasan tak? Kita nak buat amal dengan nak menuntut ilmu, mana lagi berat? Berat untuk ilmu. Tengok solat jemaah berapa saf? 5-6 saf. Satu saf 80 orang. Tapi menuntut ilmu tengok berapa orang ni?